Assalamualaikum. Selamat kembali ke podcast Setuh Rumput, episod khas ataupun episod istimewa. Bersama saya Fadlul Atiq. Kita ada saudara Hussein dan juga saudara Nazrul. Hai. Jadi untuk episod khas ini, kita akan bercakap tentang World Cup 2026 yang dah berlangsung pada Jumaat lepas, 11 Jun. 12 Jun kalau tak silap saya. Dan bila kita bercakap tentang World Cup ni, bagi peminat-peminat bola, kita akan fikirkan tentang big team, big names. Macam Spain, France, Brazil, Portugal kan. Tapi bagi saya sendiri, apa yang saya rasa menarik adalah dengan hadirnya kita panggil Black Horse, tim-tim underdog ni. Dark horse. Dark Horse, sorry. So, pada pandangan korang kan, apa tim-tim underdog yang korang harapkan dapat memberikan makna yang lebih untuk World Cup kali ni? Kali ni. Kau boleh start? Soalan menarik Atik. Bagi aku, sebab aku memang main bola daripada kecil dan aku layan bola heavy lah. Orang kata chronic football fan. Toxic to certain extent, tapi kita layan lah. And bagi aku, team underdog yang ada dalam World Cup kali ni Japan. Japan memang obviously akan jadi satu, orang kata, tekanan kuat lah dalam grup diorang kan. And diorang ada very good talents juga yang main World Cup kali ni. At the same time, of course, I'm rooting for Turkey pun akan jadi satu team yang power lah. Ada banyak yang talent. Ada Güler, Kenan Yildiz, diorang main World Cup kali ni. And last but not least, aku rasa lah mesti ada team-team daripada South America yang underdog yang somehow akan jadi gila lah kali ni. Aku tak pasti mana, tapi aku rasa akan ada sentiasa surprise daripada South American punya kontinen lah. Baik. Untuk kau pula Nazrul macam mana? Dia kalau ikutkan trend kan, compare dengan last World Cup dekat Qatar, dia memang pada masa yang sama, like a lot of people say, like Hussein earlier, untuk kita pandang ke timur. Tapi one other thing that is important is untuk kita juga pandang ke selatan juga sebenarnya. Selatan. Yes, the African continent. Oh, okay. Dia, if you notice, right, African countries is getting stronger and stronger now. Betul. I cannot deny yang diorang ni memang dah lama. In some years diorang memang dah lama juggernaut. South Africa for example. Tapi if you notice the trend, they start to as of now, South African countries dia dah makin keras kepala compared dengan their European partners. And if you notice, two of the countries that I'm looking forward is the AFCON finalists lah, both Senegal and Morocco. Okay. Morocco last year, not last year, in Qatar, they got semi-finals. Super. So, ide daripada negara-negara yang non-European, non-West countries kan, a lot of people I think are rooting for Morocco in particular to actually go a step further and go to the finals lah. And personally I'm rooting for Japan, tapi the Southern Lions, the African threat cannot be neglected lah. Good thought. Yeah. Betul. Untuk aku sendiri pun aku rooting for Japan. And kalau kita tengok player dia orang, young players obviously, dia orang disiplin of course, and beberapa musim ni kita tengok yang players dia yang bermain kat Eropah betul-betul superb, disiplin and everything. And aku juga berharap yang Japan boleh buat kejutan lah tahun ni. Boleh buat satu surprise. Maybe semi. Maybe. Oh, semi Bit of a stretch lah. Tapi just a question lah. Kenapa kita semua support Jepun kan sebenarnya? To be fair, aku tak support Jepun. Tak support. Dia macam dalam banyak negara Asia, kenapa tak South Korea? Kenapa tak negara Iran ke? Okay. Kenapa tak Iraq ke? Kenapa Jepun? Jepun bagi aku dia surprise element dia lagi tinggi daripada negara Asia lain sebenarnya. Kau tengok for example masa World Cup 2018, they beat Germany.
Betul? Lepas tu I mean, South Korea did the same, right? oh yeah. Yeah. Sorry, aku mix up. Yeah, you mixed up it, yeah. Japan beat big European country. What was it? I think Belgium ah. I think so, yeah. They gave a good fight. Diorang kalah at the end tapi they gave a good fight. And kau perasan friendly hari tu diorang menang dengan Brazil. They beat Brazil. One of the big country kan. Negara paling power lah, orang kata with the biggest World Cup record, menang 5 kali World Cup. And yet diorang boleh beat Brazil in the latest friendly before World Cup. So orang nampak, orang ada expectation atau anticipation yang Japan akan be a big power lah actually. Even though not categorized as country yang high chance menang World Cup, tapi diorang akan jadi that good dark horse lah actually. Betul. Itu pandangan aku. Aku setuju. And one of the element juga yang aku fikir adalah disiplin lah. Disiplin. Kalau kita tengok outside daripada scope football, kita boleh tengok Japan punya orang disiplin macam mana kan. So dia akan tanam mentality dekat aku yang benda tu akan memberikan satu impact. Macam player-player Jepun ada juga mentality ataupun disiplin yang bagus, and then dibawa ke World Cup dengan potensi yang ada. Faham. So dia boleh buat satu dia boleh membuahkan satu result yang outstanding lah. Betul. Kita memang tahulah Japan ni negara daripada dulu lagi kan. Ada orang cakap lepas World Cup 2018 lah, tak silap. Lepas habis game, diorang kemas. Yang dikutip sampah tu Dia kan. kutip semua sampah and dia bagi macam satu note thank you. So kita nampak kat situ dia punya disiplin and diorang punya organisation is very It's organised in the lah. culture. It's in the culture, within their culture themselves. So sebab tu we have good heart lah with Japan kan. Even though aku personally macam aku cakap tadi, aku tak support pun Japan, tapi aku expect diorang akan jadi dark horse lah sebenarnya. Betul. Okay, kita balik kepada memori World Cup pertama. Kalau aku, memori World Cup pertama aku adalah pada tahun 2010 South Africa, tak silap aku. Betul lah? Betul. South Africa, di mana Spain menang. Masa tu Andres Iniesta score 1-0. And aku ingat yang masa tu, tapi at that time aku 2010 aku baru darjah 1. Sama. Tapi untuk korang, aku tahu kita umur lebih kurang je kan. Tapi aku nak tanya, apa memori World Cup pertama korang dan apa yang korang paling ingat pada World Cup tu? Lepak mamak ke dengan bapak, dengan pakcik apa semua? Macam mana? Untuk aku kan, aku sama juga. First memory World Cup aku adalah 2010 punya. Time tu darjah 1 kan. Memori yang paling aku ingat adalah masa perimpunan sebenarnya. Sebab sekolah aku time perimpunan, kita orang perimpunan petang lepas sekolah habis. Oh, okay. And that was aku memang daripada kecil diehard Ronaldo fan lah sebenarnya. So time tu perimpunan lepas betul-betul lepas Portugal kalah dengan Spain dekat round of 16 1-0 time tu. So kawan aku kacau aku lah time tu. Dia pun layan bola agak, aku tak ingat nama dia, Iqbal. Nama dia Iqbal tapi aku tak ingat nama full dah sekarang. Dia kata kat aku, apa ni, kau suka Ronaldo tapi Ronaldo kalah. Aku ingat lagi exact word tu. Pasal aku tak puas hati gila. Aku memang ingat sampai sekarang. Aku tak ingat nama penuh dia tapi aku ingat apa dia cakap kat aku. So aku macam tak boleh jadi lah. Aku kena harapkan Ronaldo menang kak. Tapi 2010 tak menang, 2014 tak menang, 18 tak menang, 22 tak menang. Aku harapkan last World Cup kali ni dia menang. Ada chance lagi lah. Aku harapkan macam tu lah. So itulah first memory aku sebenarnya dengan World Cup. So memang kau sekarang rutin untuk Portugal ni? Aku Portugal fan lah. Portugal aku letak nombor 1 lah. Baik. Kadang tu kita tak ingat perlawanan apa yang kita tengok, tapi kita ingat dengan siapa kita tengok, dekat mana kita tengok. Korang ada tak memori yang macam tu? Macam mana Nazrul? Tu, tapi aku ada satu time first memory aku ingat perlawanan tu. Oh ya. Yeah. Oh. Dia time tu aku darjah 2. 2014 Rio. 2040. Dia aku daripada World Cup tu kecil sampai daripada kecil aku memang bukan type kaki bola sebenarnya. Aku sukan pun macam kurang sikit. Tapi aku pun kalau club football pun aku baru layan dalam 2-3 tahun sebenarnya. Tapi bukan lalang lah.
Sekarang lah. Okay, obviously lah. Daripada start dulu aku masuk MU lah. Oh, okay. Kenapa orang tanya masuk MU time downfall macam tu, time apa orang kata Ten Hag, aku pun macam lantak aku lah. Tapi 2014 aku ingat lagi. And that's the start of aku actually macam kisah-kisah sikit pasal bola. Bila aku actually start my first country yang aku suka bukan Malaysia. Sekarang ni kita tak ada harapan lagi nak masuk World Cup. Tapi JDT maybe? since then JDT tu bagi aku kan JDT tu dah macam Porto tak? Porto. Dia nama Melayu, nama Johor. Okay. Tapi dah macam main La Liga tahu tak dalam player. Okay. So satu aku ingat aku tengok roster tu semua bukan Malay sebenarnya. Somehow somewhere mesti yang ada dual citizenship, mesti ada darah Brazil, darah ni. Aku tak boleh lah. Tapi anyways, first negara yang aku ingat main time tu Germany dengan Brazil. Okay, baik. 71 tu. Tu first mereka. Sampai sekarang aku ingat. Faham. Sampai sekarang sebab tu aku rasa aku memang suka tengok Germany main. Sebab dia something yang memorable lah, yang aku pun tak boleh expect lah. Aku dengan cerita selalu bila aku tengok bola apa Brazil mesti yang paling power, yang menang, ada player-player power, Ronaldo, apa ni R9 dan semua kan. Tapi tiba-tiba masuk match tu 7-1. Dia aku nak rasa that it's a bit of a benda yang jahat juga sebenarnya kan. Subconsciously dia memang rasa yang jahat lah. Tapi you can't help but root for a country that managed to beat a formidable opponent that big. 7-1 is not something that you can do every day. Betul. It's something yang apa orang kata, to me it feels like a very big centurial history is in the making. Betul. So I really like that lah. And ever since then aku memang support German lah, aside from Japan juga sebenarnya. At that time, seingat aku Thomas Muller dapat Golden Boot kan? Ya. Betul. Dia jadi top scorer. Top scorer masa Top tu. scorer. Masa tu Thomas Muller memang. Tapi masa tu dia young players tau. Dia dikategorikan young players. Young players semua dalam team tu aku ingat young players banyak. Okay. And all of them are German icons now. Yep. Toni Kroos, Schweinsteiger, Muller, and you have Ozil. So all icons, all German icons. Dia jangan lupa lagi seorang. Dia underdog. Time World Cup dia letup. Time biasa-biasa kita tak ingat Miroslav Klose. Striker, top striker Jerman. Yang tu memang perform gila lah. Dia macam Ochoa. Korang kenal Ochoa, goalkeeper Mexico kan. Dia hilang setiap 4 tahun. Time World Cup dia jadi legend. Dekat kelab biasa-biasa. Gila-gila. Kat kelab biasa-biasa. Konsisten lah. Okay Ochoa lah tak pernah muncul kalau tak World Cup. Tahu-tahu time World Cup letup. Sama juga macam James Rodriguez. Those are the type of player yang kita nampak time World Cup tu dia meletup lah. And benda tu yang best pasal World Cup. Sebab player daripada mana-mana entah tiba-tiba, gila-gila main time World Cup kan. Kau tak pernah perasan. Lepas tu kau tak ingat ada orang. Next World Cup ada lagi. Letup lagi. Player-player macam ni best lah tengok. Tapi that's another orang kata keseronokan tengok World Cup. Sebab kita dapat nampak player yang dulu tak dapat highlight. Tapi masuk World Cup baru kita nampak yang player ni actually Setuju? sangat-sangat bagus lah. Setuju. Like sebelum World Cup siapa? Aku tak rasa orang kenal Mbappe macam tu. Trossard. Orang tak kenal. Tapi bila dia perform time I think 2018 Dia macam 2018 turning point dia. Russia. Dia good talent, orang macam okey-okey, tapi lepas World Cup tu terus boom. Perform gila. Betul. And terus sign dengan PSG apa PSG. semua. Kita cakap pasal player yang perform 4 tahun 4 tahun dia hilang kan. Lepas tu World Cup dia muncul balik. Ada juga kawan-kawan yang jenis macam tu. Dia tak pernah post untuk liga. Kita tak tahu dia support liga mana kan. Club apa dia support, liga mana dia support. Tapi bila waktu World Cup aku tak tahulah, maybe semangat World Cup tu kuat sangat kan. So dia jadi masa World Cup dia post dalam grup macam-macam lah pasal ni. Dia post itu Tiba-tiba kat mamak tengah betul. sorak-sorak kan. Tiba-tiba nampak story kan. Last time tengok Liverpool, lepas tu MU. Tapi
Dia lalang macam, lah, senang kau cakap. macam ada kawan betul je macam ni. Ada, aku ada beef sikit lah tapi Aku rasa kau kena cerita dulu tu. Aku nak dengar tu kawan kau ni. untuk korang, aku tanya korang dulu lah kan. Korang ada tak orang yang jenis macam tu? Untuk aku memang ada. And sejujurnya pada pendapat aku tak salah. Sports is a type of entertainment. You nak layan macam mana pun it's fine. As long as it gives you that orang kata pleasure lah. The enjoyment from watching football. And pada pendapat aku lagi sekali, dia best lah bila semua orang ni dia join. Even yang tak tengok bola, yang tengok bola. So bila lagi together tu lagi fun lah. Cumanya kalau kau lalang macam lalang yang macam kau cakap kejap tengok MU, kejap tengok Liverpool tu menyirap juga lah kadang-kadang kan. Kau macam kau pahal ni kau glory hunter siap. Tak payah kau mengaku lah. Macam tu lah. Tapi bagi aku balik-balik okey je. Kau nak support negara mana apa semua fun. Tapi kalau tim kau tiba-tiba kau tukar, yang ni menang kau support, yang ni kalah kau tak nak support apa semua, lelok lah aku cari kau. Tapi sebenarnya kan kualiti tu perlu ada tak? Sebab aku just recall balik aku tengok ada seorang ahli politik ni. Aku kalau boleh tak nak sebut tapi aku kena sebut lah. Aku nak tahu apa pandangan korang. Alamak, kan? aku tanya Nazrul. Ada seorang ahli politik ni. Dia Sebelum kejap ni MU, kejap Liverpool. ya betul. Kejap Arsenal. Arsenal ya. Dia Kejap Arsenal tukar-tukar. kejap Liverpool. Aku petak dah. Aku tak tahu siapa Kalau ni. liga yang lain-lain aku rasa benda tu boleh terima lah. Aduh. Cuma Tapi liga Liverpool yang dia sama. Last season Liverpool menang. This season Arsenal. Last season of course ada sokong Liverpool. This season dia sokong Arsenal. Dia ada beritahu sebab-sebabnya. Dia Tapi kata sebab apa? dia kata dia still sokong Liverpool. Cuma untuk final UCL tu, final UCL tu dia bet lah, dia bet something like that. Dia bet yang macam kalau kalau Arsenal menang, dia kena swap baju. Dia kena swap baju dengan geng dia. So dia rooting untuk Arsenal lah time tu? Dia rooting untuk PSG, aku tak silap. PSG So Arsenal menang, dia kena pakai baju Arsenal. Macam tu. Tapi dia pakai baju Arsenal last tu. Dia pakai baju Arsenal. Dia nak PSG menang, tapi Arsenal menang. So dia kena tukar baju lah. Dia kena tukar baju lah. Allah. Dia Ke macam mana yang kau nampak? Tak silap aku, dia memang sokong Arsenal time tu. Malam tu. Yang UCL tu dia rooting for Arsenal. Dia rooting for Arsenal time tu. Oh, okay. Interesting. Tapi satu benda yang menarik untuk penonton lah kalau korang terfikir kan. Kalau kau betting bola pun kau kalah. Macam mana? Kalau kau nak bertanding, betting kau bertanding macam mana? Itu penonton kena fikir-fikirkan lah. Penting tu. Sebab betting bola ni senang je. Kau nak target tim mana menang. Betul. Kau tengok Arsenal masuk final. Mesti lah bukan Arsenal. Senang je. Ini pun tak tahu. Yeah. Kena fikir lah benda tu. Betul. Kau ada nak tambah apa-apa Nazrul? Oh tak ada dah. Tak ada. Aku enjoy tu dengan korang ni sini. Oi. Ui dah jangan main phone. Bodoh ni tengah rekod. Aku dah blank sebenarnya benda. Benda. Ni moderator tak ada idea. Benda boleh pokat jap kan. Benda boleh kat jap kan. Bodoh, aku nak sembang apa sial aku tengok dalam ni kan. Ada 3 je. Check score. Check score. Senyap ni. Oh babi. Sabar dulu aku. Baru. Okay, apa kita nak borak Aku betul-betul blank bro. Tim kita support. Kenapa kita support tim tu? Okay, baik. Okay, berbalik kepada aku fikir tim-tim besar lah yang kita support kan. Tadi kita dah borak pasal underdog team. Mostly nama yang disebut lah Japan, Morocco one of them. Okay. Big name untuk World Cup 2026. Untuk korang, tim mana? Macam yang aku cakap tadi, aku support Portugal. Aku diehard Ronaldo fan. Aku nak tengok. Ini kita tahu World Cup 2026 ni dia special sebab apa sebenarnya? Sebab semua
legend-legend zaman kita, diorang ada dekat fasa akhir diorang punya World Cup career. Dalam football career diorang pun dah fasa akhir. So ini akan jadi last World Cup diorang untuk Ronaldo, Messi dengan Neymar. So aku mengharapkan lah. Aku sebenarnya menyirap tengok fans Messi kan. Oh, Messi ada World Cup. Itu ujar dia. Betul-betul Messi ada dah World menang Cup, kan. Ronaldo tak ada World Cup. So Messi better than Ronaldo. Pada pendapat aku sebenarnya dia subjektif lah. Kau nak minat siapa. Tapi nak melawan ujar fans Messi ni, aku memang perlukan Ronaldo menang World Cup lah. Setiap malam sebelum aku tidur, aku baca doa. Ya Allah, bagilah Ronaldo menang World Doa, Cup. Yasin, Betul. semua je. Itulah dia. Aku rooting juga untuk Portugal. Oh, Tapi aku bukan United fans. okay. Tapi at some point bila kita tengok debat-debat di antara fans Messi dengan fans Ronaldo, aku fikir dia akan jadi turning point lah. Kalau Ronaldo menang memang Betul. habis lah fan Messi. And Betul. juga aku rasa dah lengkap everything lah kalau Ronaldo menang Betul. this World Cup. Setuju. And and aku nak cakap juga siapa pemain-pemain yang korang rasa korang nak tengok dan siapa pemain-pemain yang korang rasa akan flop Oh, untuk this World Cup? soalan menarik. Oh. Nazrul, ada siapa-siapa yang Aku dalam to be honest fikiran kan, dia harapan aku betul lah macam kau lah. Aku nak tengok Ronaldo dapatkan juga, completekan juga dia punya set. Tapi sebab kita dah nak debate Ronaldo dengan Messi ni dah lama. Betul. Dia sekarang ni kita nak evaluate properly mana yang lagi better, dia susah sebab seorang ni dia ada World Cup. Yang tu memang orang kata turning point lah. Dia punya trump card. Trump card. Aku to be honest, aku tak ada player yang spesifik aku nak tengok. Dia just aku nak tengok sejauh mana betul ke tak Ronaldo ni boleh menang World Cup. Tapi still lah, benda tu is something yang kita depend on nasib, on luck, on dia punya teammate punya ability. Tapi to be honest, aku pun makin lama aku tengok, harapan aku nak betul-betul dapatkan tengok Ronaldo tu lift the trophy is a bit for this World Cup is a bit low lah. Sebab tengok keadaan Mamat tu macam dah wash. Dia Messi pun sekarang dah Messi somehow still doing okay lah. But that's the problem. It's if Messi is doing okay lah kan. How about Ronaldo? Dia Liga Arab. Dia sekarang ni he's just playing just for fun. It's not to me the way that I see it's not competitively playing. Even at Al Nassr, you don't really see him shine that much. Faham tak? Like the team doesn't win the championship. That goes to Al Ittihad. I think Neymar's punya club. I think, don't remember. But still lah, like again, Cristiano Ronaldo punya chances to actually win goes down to his teammates. Yeah. Which is actually the player that I'm looking for lah as his my club captain Bruno Fernandes. Okay. So whether or not his teammates and also Bruno as a captain Man United and bringing in his experience with the current team, which if you notice, right, Man United punya team has been increasing since they changed the manager, and some of the players are being led by Bruno Fernandes. I have hopes that as a captain he can bring the same energy back towards Portugal too. Faham? So, aku ada satu soalan. Kalau Portugal tak masuk semi, boleh kita cakap ni this is specified to Ronaldo. Boleh kita cakap Ronaldo dah finish? To be honest, aku rasa that's guaranteed lah. Make sense ah. Make sense lah to say. To be completely honest, Ronaldo punya career memang dah dropping dah sebenarnya daripada lepas dia keluar MU. Cuma this World Cup is the macam orang kata untuk completekan dia punya rekod lah kan. Dia punya almari kan. Almari cabinet trophy dia kan. So lepas habis World Cup aku rasa dia nak completekan dia punya 1000 gol target tu. Dia sekarang kat 973 gol kan. So dia akan main untuk few season dan I think he will retire lah. Boleh nampak macam tu lah. Tapi berbalik dekat Nazrul tadi aku setuju.
Aku ada tengok TikTok komen tau lepas friendly Portugal lawan Nigeria. Portugal menang 2-1 tapi Ronaldo miss 3 big chance. Kan? Depan gol tak masuk kan. Lepas tu ada TikTok komen cakap Ronaldo used to carry Portugal when Portugal was nothing. Now Portugal has something and it's time for them to carry Ronaldo. Dan to certain extent aku setuju dengan statement tu. Kalau Tapi it shows. it shows. It shows in what sense? It shows that Muhammad tu sekarang dah makin wash. Betul. Tu tak boleh deny lah that one. And it's completely fine lah bagi aku. So long that dia ada contribution in the team and Portugal succeed lah lepas tu. Baik, aku rasa aku nak meriahkan lagi kita punya podcast ni. Kita main satu game. Oh, Aku menarik. lupa apa nama game dia tapi it's gonna be a good content lah. Okay. I hope so. So aku letak lah nama dia adalah bina kita punya World Cup team Oh, daripada kosong. wow. So kita start dengan kita pick the jurulatih, goalkeeper, striker, captain and stadium. Okay. So this is final lah, contoh final match. Okay. Okay, baik. So mungkin kau boleh start. Bagi aku kalau starting dengan manager aku ambil Carlo Ancelotti lah. No debate. Sebab aku Real Madrid fan. Ya, Ronaldo fan kan mesti lah. Tapi sampai sekarang aku tak pernah stop support Real Madrid lah. Walaupun sekarang Real Madrid tengah not doing that well, tapi aku still support. And aku nampak Carlo Ancelotti punya track record memang solid lah. Betul. Tu aku letak as manager lah. Kalau goalkeeper kan, quite tough choices bagi aku. Tapi aku akan pick Turkish goalkeeper, the main goalkeeper. Aku tak ingat nama dia. Tapi aku tengok game dia memang solid lah. And then backs, untuk 4 backs, the 2 main backs aku akan letak. First is aku pun tak ingat sangat tu play World Cup yang main kali ni. Untuk centre back Untuk centre back. Siapa lah? Aku akan letak probably The Destroyer, Virgil van Dijk. Oh, Virgil van Dijk. Bagi aku finish lah. Finish lah. Aku Aku sakit telinga sikit dengar as Liverpool fan. Tapi tak apa, aku nak dengar pandangan kau. tapi aku rasa Portugis punya centre back Ruben Dias solid. Kalau pair up dengan Saliba. dengan Saliba. William Saliba kan. Saliba solid. Kalau right back korang rasa macam mana? Right back, for me, Morocco, Ashraf Hakimi. Oh, solid. Dia attacking full back yang modern lah bagi aku. Betul. Kita boleh tengok trend. Dia outshadow trend masa lawan PSG last time. Faham? And dia pun boleh support team untuk counter attack. So bagi aku that's really important lah. Faham? And untuk Morocco aku harap dia dapat bagian terbaik and bawa Morocco lagi jauh lah. Faham? This World Cup. Kalau left back macam mana, Nazrul? Aku nak jujur aku tak terlalu educate lah nak buat pasal dia. Baik. Tapi kalau kau tanya aku letak semua Zlatan tu. Semua Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan kat mana dia tak boleh main? Kau tak keeper dia boleh tangkap. Ini kacip ni. Striker dia boleh tendang. Akan banyak kat merah nanti. Tapi kali ni dia jadi host World Cup kan. Dia jadi host World Cup. And dia buat, orang kata dia masuk the sports journalist punya industri lah. Aku rasa World Cup kali ni akan fun lah. Tapi balik semula kalau bagi aku untuk left back, siapa ni nama dia? Mendy. Real Madrid punya left back tu. Itu solid juga. Aku tak pasti lah kali ni dia memang ada dalam squad ke tak. Tapi kalau dia main World Cup kali ni, aku akan letak dia lah. And then midfield, kalau fikir balik, aku memang minat habis dekat Vitinha. PSG punya midfield tu. Squad aku mungkin ramai Portugis player, tapi kau tak boleh deny Portugal punya squad memang stack lah sekarang. And then Vitinha Brazil. Vitinha Portugal. Oh, Portugal. Lagi 2 midfield kita letak 4-3-3 lah kan. 3-3. Lagi 2 midfield
Seorang Jude Bellingham. Bellingham time friendly before pre-World Cup pun dia perform gila. Aku rasa nanti time World Cup memang dia akan letup lah. Sebab dia setiap kali major competition dia akan perform. Ya, betul. Masa previous Euro 2024 pun dia main gila babi. Lepas tu last Real Madrid sign dia. Tu memang dia punya turning point career dia juga ah. Lagi seorang midfield kau rasa siapa? Real Madrid Valverde. Valverde. Federico Valverde. Yang tu shooting long Bagi shot kau, dia betul. letup lah. Box to box okey. Dia ada engine yang tak panas-panas lah. Orang cakap. Betul. Memang Stamina dia tak habis betul. lah. Jantung Acceleration ada 4. padu, semua padu. And ada lagi untuk striker last one. Tiga orang top kan. Yep. Untuk striker kau tak boleh deny dictator mesti akan meletup punya masa World Cup. So Mbappe lah top choice aku. Dia memang somehow sebab kau tengok masa World Cup 2022 dia punya villain arc lah. Lepas Messi menang kan. Kau bayangkan kau score hat-trick final. Kau lah top scorer competition tu. Kau main letup gila babi. Lepas tu last kau kalah final, kau tak dapat angkat piala. Korang ada nampak gambar yang dia bawa dia punya golden boot, lepas tu dia jalan lepas World Cup tu. Dalam habis tu. terowong. Bukan dalam terowong, dekat pentas World Cup tu masa dapat okey. silver medal. Turun. Muka dia memang sedih gila. Aku rasa ni dia punya redemption arc lah. Dia akan letup gila. Lepas tu left wing untuk aku obviously PSG punya young star Desire Doué. Dia main sebiji macam Neymar. Padu. Dia Neymar reincarnation lah. Dia punya touches dia, dribbling dia exactly like Neymar, and aku rasa mungkin dia ada chance sebab France punya team sekarang stack sangat. Ramai sangat talent. Aku tak tahu kalau dia dapat first E ke tak. Tapi my option will go to him lah. Kalau dia main sentiasa perform. And right wing obviously aku rasa the top 3 tu aku letak Ousmane Dembele lah. Ousmane Dembele. Pemenang Ballon d'Or kan, and menang UCL baru-baru ni. World Cup kali ni pun aku rasa dia letup lah. That's my ideal 4-3-3 lah. Betul. Aku nampak yang kau as a Manchester United fan. Aku bukan. Oh, bukan? Bukan. Aku Oh, tak bukan. support MU. Oh, okey, baik. Dia ni support MU. Setan merah. Aku Real Madrid. Real Madrid. Premier League kau tak ada? Aku tak support Premier League team lah. Aku Ui, tengok macam bosan biasa. tu. Bosan tu. Alamak. Sorry doh. Liga. Tak Real, Barca. Tak Barca, Real. Ya tu. Bosan. Dia kalau Manchester United fan, dia takkan pilih Haaland. Sebab aku nampak kau tak ada sebut Haaland tadi. So ingat aku MU agak fan skeptical lah. lah. Betul. Aduh. Jadi kau ada nak tambah apa-apa lagi untuk this World Cup? Nazrul macam mana? What I find interesting kan, kenapa kau pernah terfikir tak yang France, right? Diorang punya team is akin to our Malaysian team punya situation. Baik. But in their situation, it sort of works. Kalau kau tengok the majority of French players, right? Semua like they don't, to us, right? They don't sound or look French. Baik. They look more African, South American, right? More naturalized. So macam Dembele, Mbappe, Doué. These two French, right? This is French. yeah. They're French. Like they have a lot of mixed bloods, right? They don't really what counts is we don't look as them as something that counts as pure French, right? So tengok keadaan, but they somehow made it work. So looking at our situation, right, there's a debate dalam Malaysian punya football as a national football team. Is it really good for us to go towards the path of naturalization and probably seek the ideal naturalized French-like teams? Okay. Ataupun we go back to our roots, go back to the glory days where we take into account like the actual local talents as opposed to Academy sebagainya. tarik dari Brazil, tarik dari England ke apa. Oh, okay. So what do you guys think? Pada aku situasi France dengan Malaysia dia ada perbezaan sikit sebenarnya. Which is France, even though memang kita nampak most of their players ada African roots, they are not naturalized.
They are local. In a sense that their family migrated to France. They were born in France. They are French speaking people. They play for France. They choose French nationality. Kita lain. Kita player tu lahir dekat luar negara. Orang luar negara, asalnya ada IC negara lain. Kita naturalize dorang. Kita ambil dorang, buat IC jadi player kita. Tu perbezaan kita dengan France. And pada aku sejujurnya lah, bola sepak Malaysia, kalau kita relate World Cup dengan bola sepak Malaysia, sebab mestilah as fans Malaysia, kita harapkan satu hari nanti Malaysia akan jejak World Cup. Betul. Akan main World Cup. Yep. So kita as Gen Z, kita nak bagi pandangan kita lah, freedom of speech and freedom of thoughts kan. Kita nak fikir apa. Masa tengah-tengah FAM implement nak naturalize lagi ramai foreign player jadi our players, I don't think it's a problem at that time. But to certain extent, we need to pull back our roots. We need to strengthen lah kita punya academy football. Sebab aku dulu daripada academy juga. Aku main NFDP punya program. Okay. Aku main dekat Kajang High School. And then aku perasan ada banyak sebenarnya lacking dalam kita punya football development program. Macam we are not completely structured, organised, and at the same time memang ada banyak inisiatif untuk build, but pemantauan talent and players kita masih belum sampai level yang kita layak sebenarnya nak cakap kita boleh pergi World Cup. So there are lots of internal work sebenarnya yang perlu dibuat, and at the end kita nak produk kita adalah player talent kita sendiri. 11 pemain yang main adalah player kelahiran Malaysia, berdarah Malaysia majorityly, and then at the same time they are the ones bringing kita to World Cup. Itu pandangan aku lah. Betul, aku setuju dengan both pandangan kau. Cuma aku nak tambah untuk the development of youngsters in Malaysia. Aku nampak yang benda ni dia boleh jadi. Mungkin let's say dana negeri, dana persekutuan akan memperkuatkan institusi-institusi untuk develop dorang ni. And aku rasa at some point, macam kita tengok dah banyak-banyak program yang korang ada ingat tak misi mencari Ramli? Oh ya, dulu. Ya, ingat. Aku nampak benda tu seronok tau. Kita as walaupun aku tak adalah aku cakap aku ada bakat sangat main bola. Cuma bila aku tengok kan program-program yang macam tu masuk TV dan sebagainya kan. So aku rasa seronok lah. So at some point bila aku sendiri dekat padang bola pun aku rasa macam ni seronok Betul. Mana tahu Betul. boleh ada yang datang untuk tengok-tengok kat sekolah ke apa kan. Betul. And then yang macam aku cakap tadi aku agree dengan both kau punya pendapat. And that's about it lah. Kau ada nak tambah apa-apa Nazrul? Cakap pasal mencari Ramli tu kan, kita dah tak ada dah sekarang benda macam tu. Aku tak pastilah, mungkin aku out of touch completely ke dengan local football, tapi tak silap aku tak ada dah program macam misi mencari Ramli tu. Tapi kalau kau perasan, sebenarnya benda-benda macam tu yang kita kena perbanyakkan sebenarnya. Sebab let's say for example misi mencari Ramli tu, kalau korang kenal Faizal Halim kan, dia daripada program misi mencari Ramli tu. Talent-talent macam tu lah yang bawa Malaysia ke next level yang diperlukan sebenarnya, nak cari talent. Sebab talent ni macam kau cari pemata lah sebenarnya kan. Ataupun cari orang kata mutiara dalam laut kan. Betul. So kau nak cari satu mutiara tu, kau kena perluaskan kau punya skop pencarian. So effort tu kena lagi banyak. Sama juga dalam bola sepak negara kita. Betul. Kita kena letakkan banyak program sebenarnya untuk lahirkan lagi banyak talent. But to certain extent, aku faham orang kata ada hopelessness tu. Macam dalam kalangan rakyat sendiri, kita tengok orang lokal kita, diorang ada macam di start macam dah buat macam-macam, dah berapa puluh tahun dah kita work apa semua, kerajaan letakkan dana dekat bola sepak negara tapi tak ke mana apa semua. Mungkin boleh ubah kepada benda lain pula, hoki dan sebagainya. Diorang ada idea macam tu. Sekarang diorang lebih fokus kat e-sports. Dana kerajaan banyak pergi kat e-sports. Tapi aku rasa sebab bola sepak ni dia adalah satu universal sport. Betul. And kita nak negara kita power kat universal sport. Bukan not blaming ataupun not macam mengendahkan sport-sport yang lain yang mungkin tak berapa as popular as football.
but we are good at it. Aku tak mengendahkan, tapi kita nak tengok bola sepak negara kita jadi top lah, dapat masuk World Cup apa semua. Macam zaman prime kita masuk Olimpik kan. So aku rasa kena ada balik effort-effort ni untuk dapatkan balik kita punya rentak and plan kita nak masuk World Cup. Itulah pandangan Tapi aku. betul lah, like kita tengok dekat keluarga serantau kita, Indonesia, Vietnam, Betul. semua makin cepat. Thailand. Betul? Tapi kita makin dikebelakangkan disebabkan kita punya had, iaitu sistem naturalisasi kita yang dah makin terlalu kuat. Setuju? So we need back that roots, that athletes that comes from the roots, not athletes that comes from foreign roots. Betul? Yeah. Setuju? So that is something yang very important lah. Like everyone wants their country to be in the World Cup. Betul? Even countries yang God knows kita langsung tak pernah dengar pun somehow can make it into the World Cup. Betul? Curacao. Who's been to Curacao? No one knows where that place from. No hate, no hate. No hate, no We hate. love but, but think about it, right? When I heard Cape Verde dengan Curacao masuk World Cup, who are these people? Dari look, Curacao punya population, kau bayangkan is the size of Shah Alam, kau tahu tak? Betul. Di negara pulau kan. Somehow kalau dah negara yang berpulau-pulau yang tak ada banyak bangunan macam KL ke apa kan, yang sebesarnya Shah Alam je. Bukan boleh Cape dah Verde masuk tu lagi World Cup. kecil. I think lagi kecil Kan? sebenarnya. I think lagi kecil. Aku ingatkan sebutan dia Verde. Penonton boleh fact check kan. Nanti korang fact check sendiri lah. Yang aku tahu dia punya native word Cabo Verde dengan Curacao. Kalau negara dorang ada population dengan negara dengan yang apa ni, negara size negara dan population lagi kecil, boleh cari talent, boleh masuk World Cup somehow. Kenapa kita tak boleh? Betul? Adakah sebab kita bertanding dalam Asia saja? Kalau macam tu, kita bertandinglah lagi power daripada Asia. We somehow, if Indonesia is this close, then we can catch up to Indonesia at least. Yeah. Fair, So fair. yeah. Good point. Persoalan tu juga kita boleh sama-sama fikirkan, penonton-penonton. Mungkin boleh bagi tahu pendapat korang di bahagian komen. And saya rasa itu penutup untuk kita punya podcast sesi spesi istimewa untuk World Cup 2026 kali ni. Jadi jangan lupa like, subscribe and share podcast ni untuk kita tampilkan lagi banyak-banyak bakat-bakat baru dan juga lagi banyak perkongsian yang menarik di sini. Jadi itu saja daripada kami. Sentuh rumput. We'll get back to you soon.